Cikgu-cikgu, kalau cikgu dah perasan yang anak murid cikgu dah liat nak belajar, nak ulang kaji, dah tiba masanya untuk cikgu cari alternatif lain yang lebih menyeronokkan. So, kita rekomenkan yang cikgu-cikgu buatkanlah game education untuk anak murid cikgu. Persoalannya, gameplay education yang macam mana kita nak buat? So, video kali ini kita akan kongsikan 3 jenis gameplay textbook. Pertama, cikgu boleh buat game ala-ala RPG. Maksudnya, murid tu akan explore dalam dunia game tu, interact dengan NPC, buat misi dan setiap misi tu ada isi-isi pembelajaran. Jadi, murid-murid tak akan rasa macam tengah belajar ataupun dipaksa untuk belajar. Yang kedua, cikgu boleh buat game berkonsepkan board digital game. Maksudnya macam game Monopoly dan ular kan, tapi dia versi pendidikan. Bermain dalam berkumpulan, okay, setiap petok tu ada cabaran dia dan bagi yang lepas akan dapat ganjaran lah. Bagi yang gagal akan terima akibat dia. So, sesuai untuk aktiviti dalam kelas. Yang ketiga, cikgu boleh buat quiz tapi dia versi game. Tapi janganlah buat game tu boring sangat. Letaklah timer, leaderboard ataupun sistem bintang. Murid akan rasa macam dia tengah completekan level game tu padahal mereka tengah buat ulang kaji. Kalau cikgu nak kami tukarkan silibus pembelajaran cikgu kepada game yang interaktif, boleh komen nak game dekat ruang komen. Okay, jom follow akaun ni untuk info, tip ataupun tutorial tentang game development.